Assalamualaikum. Lebih kurang pukul 3 petang tadi lah. Lebih kurang pukul 3 petang tadi ada berlaku satu kebalangan udara lah di area Ahmedabad, Gujarat, India, di mana sebuah pesawat Air India telah terhempas sejurus selepas berlepas daripada airport lah itu dia, dari landasan, mengakibatkan 292 orang meninggal dunia lah. 242 lah. Itulah. Ramai lah. Itu dia. Alhamdulillah tak ada warga Malaysia yang terlibat. Syukurlah. Tapi kita tak tahu, kesian jugalah sebab pesawat itu dalam perjalanan daripada India, Gujarat tu, ke airport Gatwick dekat London. Itu dia. Okey. Kita ucapkan Al-Fatihah pada mangsa dan takziah kepada mangsa juga, kan. Berasa sedih jugalah, sebab aku tak kisahlah apa agama orang tu, tapi bila ada kematian macam ni selalunya aku akan rasa sedih lah. Kita rasa sedih sebab kita menghargai nyawa manusia gitu ya. Kita menghargai, tak kira siapa pun orang tu. Okey, cukup hal tu. Apa yang aku nak persoalkan sekarang ni, kan, ialah macam ni. Kalau ikut justifikasi netizen di Malaysia punya justification, senang aja untuk tak payah siasat kes tu. Tak payah nak nak buat siasatan kenapa kapal terbang tu jatuh tenggelam tempah salahkan saja pada driver dia, pilot dia. Senang, settle semua masalah. Blame saja kepada pilot tu, kan, driver tu. Kan, mesti dia ada saman mana-mana, sama hal laju ke apa ke. Kita blame ke situ lah. Kan, senang. Jadi siasatan pun tak perlu nak buat, tak payah nak buat, kita tak payah nak tengok dari sudut teknikal, dari sudut cuaca, dari sudut apa-apa yang lain, tak payah kita tumpukan kepada cari salah dekat pemandu, driver, pilot. Kan, tak kisahlah pilot ke, co-pilot ke, kerendan ke, kita apa istilah dia, co-pilot, kerendan kita ambil itu. So macam itu, kita salahkan mereka, kan. Mereka cuai, mereka lalai, menyebabkan kemalangan, mengakibatkan 260 orang mati. Kan senang macam itu, selesai kesihatan, esok boleh dah dakwa, kan. Dah mati semua, tak payah nak dakwa lah, selesai, senang cerita, kan. Jadi kita tak perlu nak buat siasatan. Itu kalau ikut justifikasi otak orang Malaysia. Bila orang Malaysia ni dia terus judgement, terus salah, ni salah pemandu, salah driver, salah kat driver. Dia tak tengok dari segi-segi lain. Dia tak nak siasat dari sudut-sudut lain. Tahu tak? Macam kemalangan bas Upsi lah. Sorry to say lah. Aku terpaksa mungkin benda ni sebab dalam kemalangan bas Upsi dia, semua orang akan salib salah driver, pemandu laju. Dia ada 13 saman. Aku bukan nak backup pemandu tu, tak. Aku bukan nak backup pemandu tu dalam pemandu bas tu, Super juga aku tak membackup juga pilot ni, Tapi sewajarnya bagi orang yang berotak waras, kita kena siasat semua segmen. Semua sebab-sebab dia. Kan? Tak boleh ada satu batu pun dia tak dia terbalikkan. Mesti disiasat, dia. Semua benda-benda, semua sudut, semua angle kena ambil tahu, dia. Kan? Supaya, kenapa kita buat macam tu? Supaya di lain masa, dia tidak akan berlaku lagi. Bukan kita salahkan driver. Kalau gitu aku cakap kau senang. Tak, kau jangan jadi driver, jangan jadi pilot, dia. Tak usah dia bawa, tak ada bas lah kat Malaysia, tak ada pilot lah dekat India, dia. Tak boleh, sebab apa? Mati accident. So orang semua salah macam tu. Jadi tak payah, dia. Macam idea tu. Kalau ikut justifikasi otak netizen Malaysia lah. Sebab bila aku bawa poin-poin macam ni, dia tak nak fikir, dia tu salahkan, salah pemandu. Macam lah yang cakap tu tak ada saman hal laju sebagainya. Kan? Dia tak nak fikir sebab-sebab lain. Mungkin sebab macam yang dia bagi tahu kan, mungkin brek, mungkin salah cahaya jalan, mungkin salah kerosakan jalan, dia. Dan banyak lagi sebab-sebab yang lain yang kita kena tengok sudut dia. Adakah ada provokasi daripada kenderaan-kenderaan lain, dia. Kita tak tahu, dia. Kalau kita tak siasat, kita tak akan tahu. Faham tak? So, apa yang aku nak cakap kat sini, dalam kes kapal terbang tadi, mungkin burung masuk kat dalam enjin
rosak. Tapi kalau enjin rosak, mungkin dia boleh glide. Tapi dalam keadaan ketinggian macam itu, mungkinlah dia terhempas. Okay, fine. Mungkin jugalah sebab dia baru sangat tu. Tak cukup power untuk, dia panggil thrust untuk terbang lagi. Dia punya aerodinamik dia tak cukup. Dan juga dia mungkin ada masalah hidrolik. Di mana hidrolik dengan kontrol dia punya kepak, aileron, rolleron dan sebagainya. Itu dia. That everything. Kita kena siasat dari semua segi je tak? Itu dia. Bila berlaku, that's why lah dia orang wujudkan, kalau dekat Amerika dia wujudkan NTSB sebagainya. Kan? Dia pun nak siasat benda tu. Kenapa dia berlaku apa ni, kemalangan kapal terbang macam tu? Supaya lain kali kita boleh semak supaya tak berjadi dah lepas ini. Itu dia. Macam kes ni je dah. Boleh tak kalau kita boleh dalam kita salahkan orang yang inspection Puspakom last kali sebab mungkin dia buat bas makan rasuah ke, dia bagi je terus kata ni lepas ni okey. Boleh tak? Sekarang ni nampak tak? Aku tak tahulah korang nampak tak, tapi aku nampak sebab bila buat siasatan baru, bila kita buat siasatan, kita kena tengok semua angle kita. Even kita buat siasatan jenayah sekalipun, kita kena siasat tu. Contohlah ada satu pembunuhan berlaku. Kita kena siasat. Bukan setakat suspek. Kita tak boleh jumping terus pada orang ni. Inilah suspek dia. Tak boleh. Kita kena cari sudut lain. Adakah mungkin dia ni ada tu, ada apa, alibi, atau sokongan, ataupun ada pihak ketiga yang kita tak tahu cerita dia. Macam contohlah, aku malas nak campur dengan cerita politik. Dalam kes rusuk Halter, yang di mana pistol dengan apa dadah masuk. Patutnya ada satu siasatan. Kalau tak adalah Yusof yang letak dalam kereta dia tu, okey fine. Siapa? Jadi siapa yang letak dadah dengan senjata tu? Siapa yang milik siapa punya cerita dia? Yang itu tak ada siasat. Tak? Apa, that's why aku cakap mengarut betul. Siasatan dekat Malaysia ni tak menyeluruh. Dia setakat ambil senang je. Cerita dia. That's why kita bila berlaku sesuatu cerita dia, even contohlah, aku tak tahulah orang tahu kita dia macam kita macam kita orang lah, kita orang dulu kan, apa saja kita akan siasat walau sekecil-kecil benda kita. Dari sudut mana mungkin orang tak perasan, tapi kita nampak, kita akan cari sebenarnya apa sumber-sumber dia. Kita akan buat siasatan satu. Tak boleh jumping to conclusion, dia ni bersalah kita dia. Senang. Dia tu problem dia ada. Tak boleh. Itu dia. Kita kena siasat dari sudut mana, macam mana cerita dia, benda-benda tu. That's why dipanggil penyiasatan. Itu dia. Jadi kalau kita jumping to conclusion, macam ikut otak kepala netizen Malaysia, pilot India tu, dia ada, mesti ada saman banyaknya. Gitu dia. That's why dia terhempas mati. Gitu dia. Tak? Senang cerita dia. Salahkan pada apa ni pilot tu. Mungkin. Salahkan. Mungkin tak salahkan dekat cuaca ke, burung ke, apa elemen-elemen lain. Jangan salahkan pada driver lah cerita dia. Senang. Selesai kes, boleh tutup kes, boleh relax, boleh main dengan anak, boleh main. Kan? Jadi tak payah buat siasatan lama-lama. Penat lah buat siasatan ni. Cerita dia. Itu bagi orang-orang macam netizen Malaysia lah. Dia tak pernah fikir benda-benda tu. Ya. Siasatan ni perlu sebab untuk bagi, bukan saja untuk cari keadilan, untuk jadi keputusan dia, tapi untuk mengelakkan benda ni berlaku balik cerita dia. Atau kita nak menyekat sesuatu benda yang lebih, mungkin ada satu benda yang lebih besar. Mungkin juga pengganas cerita dia. Tapi aku tak katalah dalam bas tu ada pengganas ke tak cerita dia. Tapi kita kena tengok daripada sudut-sudut lain cerita dia. Sebab kita tak tahu. Kita cuma ada rakaman dashcam tu dari depan saja. Kita tak ada rakaman dashcam tu dari belakang. Faham tak? Jadi tak ada. Lepas tu tunjuk dia memotong dekat satu laluan yang memang itu adalah laluan memotong kita. Gambar itu, apa video itu pada aku, tak boleh pakai je sebab itu adalah laluan motong. Dan lori yang dia potong oleh bas itu dah terlajak ke tengah sikit. Itu dia. Tak salah cerita. Tak salah pun itu laluan memotong. Cerita dia. Kau kena faham. Dekat apa ni, Jalan Raya Timur Barat tu dia ada laluan motong cerita dia. Di mana sampai tak mendaki ke menurun ke. Jadi macam contohlah itu aku cerita. Tapi dalam kes kapal terbang ni, kalau ikut siasatan Malaysia lah, netizen Malaysia macam aku cakap tadi lah. Settle senang je. Salahkan pada pilot dia, pemandu dia cerita dia. Kan, kelindan dia atau assistant dia, co-pilot dia. Itu je, senang. Selesai masalah. Lagipun dah mati lah, senang. Siasat tak habis tutup buku cerita dia.
Sebab kalau kita tahu apa sebab yang berlaku, contohnya pesawat dia jatuh, adakah sebabkan engine failure, cerita dia. Dia tak cukup trust, cerita dia. Dia tak cukup kuasa tujuan, dia panggil. Ataupun dia tak dapat nak maintain dia punya altitude, cerita dia. Hydraulic problem, cerita dia. Kan? Tapi elektronik mungkin fly by wire mungkin ada yang masalah, cerita dia. Kita tak tahu. Atau mungkin ada sabotaj ke, kita tak tahu juga. Dalam kes pesawat tu, cerita dia. Kan? Kita tak tahu. Jadi kalau mungkin kalau kita tak siasat, memang kita tak akan tahu. Betul tak? Jadi macam aku tengok dalam kes dekat Malaysia ni, kes bas UPSI ni, kita macam nak melepaskan pasukan agensi-agensi kerajaan ni daripada masalah, gitu dia. Puspakom, JKR, MOT, APAT, kita nak lepaskan semua. Salah kerja pemandu. Betul tak? That's why aku bukan nak backup that pemandu bas tu, gitu dia. Tak. Dia muda lagi 33. Aku bukan nak backup dia, aku tahu. Dia pun kalau dia pun dia mungkin masa sekarang ni dia mungkin fikir alangkah baiknya kalau aku mati masa tu. Kan? Jadi aku tak dapat menerima kecaman ke apa sebagainya. Mungkin kalau dia ada anak, orang akan kecam anak dia, bini dia, orang kecam je dia. Tak nampak? Kan? Mungkinlah dia berfikir macam tu. Dia patut dia, kenapalah aku tak jadi macam pilot Air India tu yang terlepas, mati semua sekali. Senang. Cerita dia. Kan? Aku tak dapatlah tribulasi macam ni lah, mehnah macam ni lah sebagainya. Kan? Tak ke please lah. Orang Malaysia ni, netizen Malaysia ni, tolong guna akal. Kita jangan jumping to conclusion, jangan jatuhkan keputusan. Macam aku cerita sebelum ni kan. Kemungkinan aku cakap kereta di depan dia tu, yang kereta belakang tu mungkin terhoyak-hoyak. Sebab apa? Kalau kau tengok daripada video tu, nampak sangat kereta tu yang ada dashcam tu bawa dalam kelajuan 30 km sejam. Sama dia ni mengantuk, dia break, orang belakang pula ngelak. Lepas tu bas tu tak dapat nak elak, dia bas terbasuk je tu. Itu satu sebab dia. Mungkin aku cakap. That's why aku cakap tolong siasat. Jangan duk main lepas je. Dia tak. Kena siasat semua segi. Kan? Aku tak kisah orang nak kecam aku sebab apa. Korang tak pernah buat siasatan benda macam ni. Sebab aku pernah buat. Aku tahulah cerita dia. Macam aku pernah cerita sebelum ni lah. Korang, bila aku cerita, korang tak nak fikir, tak nak pakai, korang masuk kepala tu. Cerita dia. Aku pernah cakap, kebanyakan 99.9% kemalangan tu boleh direka cerita. Tahu tak? Direka saya cerita dia. Jadi bukanlah aku kata kes bas ni apa dicipta, tak. Tapi boleh dijadikan oleh sebab ketiga. Sebab yang lain yang kita tak tahu, kita tak nampak, kita tak perasan pun. Tahu tak? That's why setiap sesuatu tu berlaku ada sebab ni, ada benda dia, cerita dia. Tak ada. Kalau contohlah, kalau kau tak ada break sekalipun, kan, kau akan main gear, tukar change gear dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada halangan atau tidak ada tidak ada apa halangan lah kat depan ke apa sebagainya, mungkin dia boleh selamat. Corner tu cerita dia. Dan sampai tempat yang landai dia boleh slow ke apa, cerita dia. Kau faham tak? Tapi bila dah berlaku macam tu, dah ada pula kereta selit lepas itu, contohnya tak lepas lah apa sebagainya, sebabkan dia terbabas tu. Dia nak cuba elakkan. Tak, aku tak kata. Tapi aku terang-terang cakap lah, kalau korang nak kata tuduh aku ni backup apa driver ke, tak. Korang ni itulah cerita. Bagi orang yang menuduh aku berfikir macam itu, korang tak nak guna kepala otak korang. Allah Ta'ala bagi otak tapi korang tak nak pakai. Cerita dia. Please lah pakai kepala otak tu. Allah Ta'ala bagi akal. Fikir sikit. Cerita dia. Kalau engkau diduduk sebagai driver tu, apa tindakan kau buat? Katalah engkau adalah driver bas, cerita dia. Dan benda tu berlaku macam tu. Apa tindakan kau buat? Kalau kau kata kau tak laju, cerita dia. Dah, sekarang ni katalah brake rosak, cerita dia. Dan kau tak kata kau tak ada rekod, kata macam mana cuba kau handlekan macam mana? Cuba cerita kat aku. Cuba kau bayangkan kau buat macam tu. Alangkan kereta kau boleh belagak kereta depan orang lain, cerita dia. Tak usah sembang lah. Berapa ramai orang yang terlajak langgar kereta orang, cerita lain. Tak juga kau kata, kau faham tak maksud aku? That's why, tak kemalangan kita jangan jatuhkan kesalahan kepada satu pihak saja. Senang sangat begitu. Tak boleh. Kita kena study. Supaya lain kali kita boleh buat. Contohlah, aku cakap. Kalau brake bas rosak,
Patutnya kita kena cipta. Kita ni orang Malaysia ni patutnya ada otak dia akai. Belajar macam mana kita nak implement kan dia punya second mechanism untuk pastikan bas boleh berhenti. Bas atau lori boleh berhenti kalau main brake dia rosak. Kita kena fikirkan solution. Kita kena cari satu solution, satu idea macam mana kita nak bagi bas atau lori boleh berhenti. Kita tahu dia orang pakai brake angin. Tahu tak? Jadi macam mana kita nak bagi dia berhenti atau mengurangkan kelajuan dikala brake asal dia, brake utama dia rosak. Dan kalau macam itu, kita boleh implement benda tu dekat kereta. Tahu tak? Kalau brake kereta rosak, macam mana kita nak buat? Kita dah ada satu solution, mechanism. Macam juga lift. Tahu tak lift? Tahu tak? Kalau dia rosak, tali terputus, dia tak akan jatuh terus. Tahu tak? Sepatutnya dia tak akan jatuh terus sebab dia panggil lock setiap tingkat tu cerita dia. Dia ada lock, sistem lock. Dia orang dah buat fail safe system. Kita patut kaji benda tu. Kita patut guna kepala otak yang Allah Ta'ala bagi untuk berfikir. Jangan jadi terus jadi sampai bila-bila jadi pengguna. Jadilah inventor, jadilah pencipta bahan, cerita dia, barang, sebagainya. Teknologi sikit. Tak? Jangan main judge. Aku tengok, aku berkata aku tengok. That's why aku tak komen dekat ada satu account lagi dekat dekat Facebook, dekat Twitter aku ada, cerita dia, Instagram pun aku ada. Kan? Aku malas nak komen sebab terlalu banyak orang yang bodoh. Kalau aku bagi komen pun takkan komen aku akan dinilai oleh orang bodoh dan jadi bodoh sudah. Jadi aku malas melayan orang-orang yang bodoh punya tu. Sorry lah, bukan aku nak kata kau, tapi aku haraplah korang jadi orang yang pandai. Please lah. Yang bodoh tu kita biarkan mereka bodoh. Kita ni orang yang pandai, berpelajaran, kita berfikir macam mana nak menyelesaikan satu masalah ni. Macam mana benda ni boleh berlaku dan macam mana kita nak elak di masa depan. Takkan lepas ni kita setakat nak nak lampu jalan apa sebagainya, garisan putih dekat jalan saja. Itukah saja untuk penyelesaian dia. Kita patut kena ada banyak persayaan. Kita nak buat barrier ke, kan, pakai roller rail ke, kita kan macam-macam cara. Kita nak pasang sistem amaran. Sebab kawasan-kawasan tu kan kita tak ada sistem amaran ke, kita tak ada sistem amaran mengantuk ke cerita dalam bas. Kita tak buat. Bayangkan driver bas tidak ada tali pinggang keselamatan. Bas pula dia katanya tidak ada tali pinggang keselamatan. Tidak dipraktikkan bagainya. Tak? Lepas tu impact prone dekat mana, dekat bas untuk dia. Kita kembangkan idea-idea teknologi ni cerita. Please lah, tolonglah. Jangan jadi netizen yang tidak mau berfikir. Allah Ta'ala dah bagi otak, dah bagi akal. Berfikirlah. 31 kali Allah Ta'ala bagi dah ingat dekat dalam surah Ar-Rahman. Takkan tak reti nak fikir. Maka nikmat Tuhan kamukah yang manakah? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nampak tak ayat tu? Dan Allah Ta'ala dah bagi peringatan, so fikir. Dia bagi segala-gala kat kita. Takkan kita tak boleh nak fikir. Awak kita ni manusia yang lemah, tak macam orang Yahudi, Israel cerita dia, contohnya orang Jepun, tak macam orang Amerika cerita dia. Tak, kita sama je, pair je. Otak dia tak nak pakai cerita dia. Sorry, aku terpaksa cakap benda ni. Mungkin korang akan marah, korang akan kecam, korang akan bom aku punya account, tak apa, aku tak ada hal punya. Tapi aku cakap kau supaya korang berfikir. Don't jumping to conclusion. Senang sangat kalau macam tu. Kalau macam kau kata tadi salahkan driver bas, macam kes driver bas UC. Okey, dalam kes kapal terbang ni, Air India ni, kita jatuhkan keputusan lah. Pilot dengan co-pilot dia memang tak boleh pakai. Mesti dia ada saman hak laju mana-mana. Selesai. Mati semua ramai orang. Lagi banyak, 200 lebih. Berbanding dengan 15 orang. Ni satu lagi. Bukan aku nak cerita resis lah. Kau tengok impak dia. Ada? Kerajaan kata potong PTPTN. Sedangkan dalam sistem PTPTN tu, kalau orang tu meninggal, dia akan hapuskan. Tak payah bayar lah cerita dia. Dia ada insurans dia. Tak payah nak sembang lah pasal nak bagi penghapusan PTPTN ke apa. Lagi satu contoh dia. Ada? Kau bayangkan. Ini bukan resis. Aku cakap ni fakta yang boleh reality. Kau terpaksa terima. Mau tak mau juga. 15 orang meninggal dunia. Kita faham. Anak Melayu kita, anak orang Islam kita, betul meninggal dunia. 15 orang. Innalillah untuk dia orang. Tapi cuba Perdana Menteri pun tak melawat tempat tu sebagainya. Tak pada masa kejadian, tak tahu dia sibuk sangat ke apa, tak boleh.
Kan at least Sultan Perak ada pergi juga, Sultan Kelantan aku tak pastilah cerita dia. Okey, Sultan Terengganu aku tak pasti cerita dia, mungkin tak melawat ke apa, Allah tak tahu cerita dia. Tapi aku nak bagi tahu satu je, cuba kalau yang mati tu 15 orang Cina, bukan nak resis pun, bukan nak cerita apa, tidak, kata yang mati tu 15 orang Cina, aku agak sepanjang-panjang jalan tu tahun depan dia baru start buat lah cerita dia, atau bulan ni dia dah start buat lah, repair sepanjang-panjang jalan tu Lebuh Raya Timur Barat tu, dah pasang lampu semua. Kalau yang Cina yang mati, dan berapa pun agak-agak lu korang pampasan yang orang akan dapat, keluarga dia dapat. Aku malas nak cakap sebab nanti orang kata kau, oh ini 3R ni kita patut ban tu ni, SKMM patut tutup je blok account ni cerita dia. Tapi itu yang aku cakap, orang-orang yang macam itu tak boleh nak pakai otak, tak boleh nak fikir. Sorry lah tu say, aku cakap kau, ini kenyataan, fikir lah cerita dia. Kan? Jadi maut tu tetap maut cerita dia. Takdir Allah Ta'ala, kita kena terima, kita kena redha. Tapi kita nak jangan jadi benda ni adalah jadi sekali ni, lepas tu nak jadi lagi sekali. Tak boleh lah bang, kita kena sekali ni, inilah penamat dia, penutup dia cerita dia. Kalau kita kata, oh ini semua salah driver, okay fine. Semua driver driver bas semua tak nak mogok, tak nak drive lepas ni. Sebab mereka kata mereka ada saman banyak. Cerita dia, tak nak bawa bas. Jadi kau nak buat apa? Nak naik apa? Cuba kau tengok nanti. Katalah, bukan nak minta, tapi katalah kereta api terbalik, ramai mati. Adakah kau nak salahkan driver? Driver engineer apa kereta api tu cerita dia. Cuba fikir logik akal lah. Kan dalam kes FRU itu hari dengan lori pasir tu. Senang je salahkan driver lori pasir. Benda tu senang. Tapi kita tak pernah fikir, tak pernah study. Adakah ada kereta yang masuk kat simpang menyebabkan kenderaan tu mengelak dan juga aksiden? Tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang boleh buktikan. Mungkin kita tak tahu cerita dia. Tapi tak apa. Aku nak suruh korang fikir, tu tak apa. That's why pada aku apa saja kemalangan ke apa ke sebagainya, kita kena tengok dari sudut lain cerita. Kena study. Macam aku cakap tadi lah, macam kes Yusof Router. Orang kata orang ni pula sokong dah apa ni Yusof Router dah bebas. Orang ni pula apa ni apa kata ini mahkamah kita bertelur dan sebagainya. Tapi tak ada siapa nak tanya, siapa yang letak dadah tu? Siapa yang letakkan pistol tu cerita dia? Siapa? Siapa yang ceroboh? Siapa yang frame kan Yusof Router? Kalau betul dia frame kan cerita dia. Siapa kan dajai kan tu? Itu kita tak tahu. Kita patut siasat. Tak boleh lepaskan benda-benda ni. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang cerita dia.